Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisha dari TV PSS Sekolah Berkebangsaan Bandar Terazak 2. Cikgu, kita baru habis acara apa ya? Merentas Selesa 2026 SK Bandar Terazak 2. Apa perasaan cikgu? Mesti best. Cikgu berlari tau tadi. Cikgu lari tak tadi? Ya, cikgu lari. Cikgu tadi sebagai pacer, cikgu lari bersama pelajar. Apa perasaan cikgu? Cikgu rasa sangat bersemangat dan gembira. Thank you cikgu. Sama. Encik mewakili siapa ya? Saya parents mewakili kepada anak Idris Han daripada kelas 2 Zamrud. Encik lari tak tadi? Lari sekali lah, lari dengan anak. Apa perasaan encik? Seronok, anak pun seronok, parents dia support dia kan. Jadi dia seronok untuk membuat perkara tu. Jadi sokongan parents penting untuk anak punya apa dia panggil? Punya emosi. Macam tu. Thank you. Okey, terima kasih. Sekarang kita bersama guru-guru SK Bandar Terazak 2. Jom kita dengar kata-kata mereka. Langit tidak selalu cerah, namun perjuangan mesti diteruskan. Hari ini seronok, interesting. Murid berlari, cikgu pun berlari. Yes. Seronok, jaga simpang 4. Semua lari laju. Rasa berangin sikit hari ni sebab hari ni hari berangin. Tapi Alhamdulillah seronok hari ni. Best sangat sebab boleh nampak siapa pemenang sebab saya bagi nombor. Tahniah semua. Cikgu dah tanda bila kita BS. Okey, moga kejohanan tahun depan lagi best daripada tahun ni. Bye-bye. Saya nak kertas saya. Cikgu checkpoint 3 memang best merentas Selesa tahun ni. Bye. Nama awak siapa? Nama saya Ara Mariam. Awak dari kelas mana? 1 Zamrud. Awak lari tak tadi? Lari Seronok tak? Ronok Cuaca sekarang macam mana? panas. Okey, terima kasih. Bye. Bye. Go! Akak nama siapa? Dia. Akak sebelum ni bekas murid sekolah ni ke? Ya. Akak sekarang sekolah mana? SMK Siras. Akak lari tak tadi? Tak. Kalau tak lari buat apa? Tolong cikgu baikan air untuk murid-murid. Apa perasaan akak? Best lah sebab boleh tengok murid-murid lari. Okey, thank you. Sekarang kita bersama pemenang-pemenang. Jom kita interview mereka. Nama saya Aira Nuzulaika binti Syafiq Effendi. Saya dari kelas 4 Zamrud. Saya dapat nombor 2. Nama saya Gasina Fazura. Saya dari kelas 2 Zamrud. Saya dapat nombor 1. Saya Koya Abu Qori bin Muhammad Irfai dari kelas 6 Zamrud mendapat nombor 3. Saya Alif Najmi bin Abdul Zaman. Kelas 6 Zamrud. Nombor 4. Assalamualaikum. Saya Muhammad Khairul Zami dari kelas 6 Zamrud. Saya dapat nombor 5. Bye. Jumpa anda di tahun depan. Bye. Itu sahaja pada hari ini. Jumpa anda di video seterusnya. Jangan lupa like dan follow TV PSS Start to Win. Bye!